Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bersama kita kembali untuk menyaksikan Liga A1 Semi Pro MBSP Bank Championship 2024-2025 yang diberkasih langsung daripada Stadium Hang Jebat di Melaka. Anda akan saksikan satu lagi perlawanan yang melibatkan pasukan terumah Melaka FC dan juga pasukan pelawat iaitu Harini FT Selangor yang akan bertarung tepat jam 8.45 malam nanti. Hari ini Selangor FT di Stadium Hang Jebat di Melaka ini untuk minggu yang kelima Liga A1 Semi Pro MBSB Bank Championship 2024-2025. Ini dia kesempatan utama untuk pasukan Melaka FC di bawah jurulatih K. Devon menggunakan formasi 4-4-2 dapat disaksikan. Syahizwaran sebagai penjaga gol, Hafiz, Haziq, Zuhairi dan juga Khairul. 4 tunjang pertahanan mereka. 4 pemain tengah, Fikri, Nasir, Michael dan juga Dulkesh. Sementara Azim dan juga Fusaini pemain import mereka iaitu Fusaini berjasi nombor 11. Diletakkan sebagai 2 striker utama. Apakah formasi yang mereka gunakan? Iaitu dia 4-2-3-1 yang digunakan oleh K. Ramachandran. Letakkan Firdaus sebagai penjaga gol, 4 pertahanan, Tinu, Joseph, Azidi dan juga Tevan. 2 pemain tengah, Solomon dan juga Iqmal, DM, iaitu Rafiq, Amirul dan juga Pravin sebagai attacking midfielder dan juga lone striker Ogolo, pemain daripada Ghana ini diletakkan sebagai penyerang tunggal mereka pada malam ini. Kesilapan yang hampir-hampir saja memberikan padah kepada Harini FT. Sekali lagi Aziz Rahim di situ. Peluang untuk pasukan Melaka mencari gol yang pertama. Itu dia pada minit yang kedua. Pasukan Melaka sudah berjaya untuk membolosi pintu gol Harini Selangor FT. Azim Rahim, pemain yang saya sebutkan sebagai pemain yang berbahaya dan perlu diberikan kawalan, sudah berjaya menjadikan gol yang pertama Melaka pada minit yang kedua. Saksikan semula antaran yang cukup baik daripada Khairul Anwar Syarudin. Dia berjaya menumpaskan 2 pemain Harini FT iaitu Azidi Misra dan juga Joseph Akegi Sokbe. Satu turning yang baik, kawalan bola yang baik dan berjaya mereka rembatan untuk menumpaskan 2 pemain pertahanan dan juga penjaga gol Muhammad Firdaus Yusof yang hanya mampu melihat sahaja. 19 di situ adalah Lukesh Warren Ganesan ke belakang, cantik, dapat dicapai dan itu dia. Dapat dicapai juga oleh penyerang mereka ataupun adakah Azim Rahim lagi sekali. Tak dapat saya pastikan gol kedua pasukan Melaka begitu mudah. Azim Rahim sekali lagi saya rasa berjaya menjadi wira untuk pasukan Melaka. Sekali lagi berjaya membolosi pintu gol pasukan Harini FT Selangor. Kita tunggu pengesahan sama ada Michael Onkeyachi ataupun Azim Rahim. Kita saksikan semula. Agak terlalu pantas aksi itu berlaku di sana. Azim Rahim lagi sekali berjaya menjadikan gol. Itu dia 2 gol pada minit kedua dan juga minit yang ke-7. Apa sudah jadi kepada Harini FT? Baru 7 minit mereka telah dibolosi dengan 2 gol. Saksikan begitu mudah 2 pemain Melaka tanpa kawalan. Satu kesilapan daripada pasukan pemain Melaka yang gagal membaca. Satu lagi hantaran yang berjaya dipintas. Satu cubaan daripada jarak luar 30 meter di situ oleh Ogolo William. Peluang untuk mencari hat-trick di situ Azim Rahim. Tak apa pun Melaka mencari gol yang ketiga. Gol yang ketiga daripada Fusin Isah tidak berapa menjadi. Dan itu dia gol. Satu tandukan yang cukup menarik. Satu tandukan yang tanpa sebarang cabaran daripada pemain-pemain Melaka. Terpaku saja Syahizwaran Tabakumar menyaksikan tandukan tersebut. Dan bola telah pun berjaya menggegar jaring pasukan Melaka pada malam ini. Pada minit ke-29. Secara tiba-tiba, secara diam-diam datangnya Harini FT. Saksikan di situ. Sepakan sudut yang diambil pendek saja dan saksikan tandukan tepat. Kita masih lagi mencari pemain yang menjaringkan gol tersebut. 45 Amirul Ismail berjaya memecahkan kebuntuan untuk pasukan Harini FT Selangor. Merapatkan kedudukan dengan Melaka pada minit ke-29
dengan gol yang pertama peribadinya pada malam ini. 32 minit telah berlangsung. Lepas kali ini Ogolo hadapan dengan Zulkhairi, satu hadang baik ke dalam dan menjadi gol yang kedua untuk mereka FT. Sayang sekali, satu peluang keemasan mereka untuk mendapatkan gol penyamaan. Hat-tricknya belum lagi. Satu cubaan baik daripada kapten pasukan Nasir Basharuddin. Kini Melaka Azim Rahim bersorangan di situ dan menjadi gol yang ketiga. Berjaya juga pemain ini mendapatkan hat-tricknya untuk malam ini. Azim Rahim untuk pasukan Melaka. Beliau tidak offside. Beliau berlari bersama dengan pertahanan pasukan NFT dan akhirnya berjaya juga untuk menumpaskan Muhammad Firdaus Yusof. Kita saksikan lagi sekali hantaran yang cukup baik diberikan kepada beliau. Satu larian yang cukup pantas di situ. Berjaya menewaskan Joseph Akegi Sogbe yang tidak dapat menahan hantaran daripada Onkeyachi untuk Azim Rahim. Beliau berjaya melengkapkan misinya pada malam ini. Berjaya menyempurnakan hat-trick peribadinya untuk pasukan Melaka. 3-1 Melaka FT. Melaka mengatasi pasukan Hardin Selangor FT. 3 gol sumbangan pemain ini. Pemain jersey nombor 12 Azim Rahim pada minit kedua, minit ke-7 dan juga minit ke-52 sebentar tadi. Zulkifli Zakaria dengan cubaan daripada luar kotak tadi. Cubaan terus. Satu cubaan yang cukup baik. Sama ada ditepis oleh Firdaus Yusof ataupun terkena palang. Berikan kepada kapten pasukan. Terus saja menukar haluan ke sebelah kanan. Lambungan ke dalam tandukan. Terlepas di situ dan perebutan yang dapat itu gol. Pasukan Melaka perlu menjadi gol yang keempat. Tetapi Firdaus Yusof lebih pantas untuk mendapat kebolehan tersebut. Di mana Zulkifli Zakaria yang berada di hadapan pintu gol berpeluang untuk menjadikan gol yang keempat untuk Melaka. Peluang untuk Melaka mencari gol yang keempat. Bola lalu di sebelah kiri tiang gol. Berjaya dihalang di situ. Sekali lagi pasukan Melaka berjaya merampas kawalan bola. Dan tamat, itu dia. Telah pun ditiupkan misi penamat oleh Firdaus Dahlan, pengadil kita pada malam ini, untuk menamatkan aksi pertambungan antara Melaka FC dan juga hari ini FT Selangor. Dengan kedudukan 3-1 dapat kita saksikan sekarang ini. Azim Rahim akan dinobatkan sebagai pemain terbaik saya rasa. Dan pastilah sebagai wira pasukan Melaka dengan jaringan beliau pada minit ketiga, 7 dan juga 52 hat-trick peribadinya untuk membantu pasukan Melaka menumpaskan hari ini FT dengan 3-1 di Stadium Hang Tuah di Melaka.